Emas kan ada susut nilainya, macam mana nak untung? Sebelum menjawab persoalan tuan-puan, sama-sama kita renungkan tuan-puan. Kalau tuan-puan beli kereta ada susut nilai ke tidak? Ada tuan-puan. Kalau hari ini tuan-puan beli kereta keluar saja daripada showroom, esok tuan-puan nak jual semula kereta tuan-puan, harganya akan berkurangan daripada harga asal. Tapi kenapa kita beli kereta tuan-puan? Sebagai medium untuk kita bergerak dari poin A ke poin B. Tuan-puan beli iPhone, ada susut nilai juga tuan-puan. Hari ini tuan-puan beli, nak jual balik esok, harganya akan berkurangan. Tapi kita beli iPhone ada tujuannya. Nampak tuan-puan, kereta dan iPhone kalau dah susut nilainya tak naik-naik lagi dah tuan-puan. Saham, hartanah, unit trust semuanya ada kos dan susut nilai, tapi semuanya ada fungsi dalam kewangan. Manakala emas tuan-puan, sebagai contoh 10 tahun yang lepas 1 kilogram emas hanyalah RM150,000 sahaja, dan sekarang harga je dah mencecah hampir RM480,000. Walaupun ada susut nilai ataupun scrap value sekitar 6 ke 8%, tetap boleh untung dengan simpanan emas sebab kita simpan untuk jangka panjang. Jadi tuan-puan yang berminat nak mulakan simpanan emas, jemput hubungi saya bantu cara nak bermula. Demikian saya percuma saja tuan-puan, pendaftaran pun percuma. Assalamualaikum.